Okey. Sekejap Pertama sekali, saya kena ambil bateri vacuum saya. Saya pakai cordless, vacuum cordless. Korang boleh nampak tak? Jenama Samsung. Saya pun dah tak ingat berapa lama saya dah beli vacuum ni. Tapi kalau nak dibandingkan dengan vacuum yang ada wire, saya lebih suka pakai ni sebab tak perlu fikir nak plugkan vacuum tu dekat mana-mana soket. Jadi saya pun bebas nak bawa pergi mana-mana benda ni. Nak bawa ke mana-mana bilik, mana-mana kawasan. Yang pertama sekali, biasanya saya akan bersihkan dulu habuk. Bersihkan habuk dekat perangkap habuk dekat dalam vacuum ni. Saya akan buang dekat dalam tong sampah dulu. Okey. Tak pastilah korang boleh nampak, tak nampak. Tak nampak tak apa. Sebab saya tak angkat kamera tu. Kamera tu akan duduk situ lah sampai habis. Okey. Jadi inilah yang biasanya saya buat kalau nak vacuum rumah ni. Sebenarnya saya tak adalah buat hari-hari. Saya tak buat hari-hari. Tapi kalau saya nampak macam tengok dengan mata kasar pun dah banyak habuk, takkan nak biar kan. Sakit mata kalau tengok terus macam tu kan. Jadi saya pun vacuum lah. Jadi benda ni sebenarnya benda rutin lah. Benda rutin yang biasa saya buat. Okey. Biasanya kita ni kalau nak vacuum tu rajin. Tapi kalau nak buang habuk tu tak rajin. Jadi kat sini lah yang biasa kita nak kena perhatikan, tengok balik. Kalau kata kita ni rajin nak vacuum tapi tak rajin nak buat penyelenggaraan maintenance untuk vacuum tu. Jadi mulai hari ni kita nak kena buat perubahan sikit. Kita pun nak kena rajin-rajin buat maintenance, buang habuk yang ada dekat dalam vacuum. Jadi senang kita nak pakai untuk vacuum seterusnya. Betul tak? Dan pasal maintenance barang-barang elektrik ni, okeylah dalam konteks hari ni adalah vacuum. Sebab saya tengah vacuum sekarang kan. Waktu tu adalah dekat rumah mak mertua saya tu ada orang yang pandai nak repair barang-barang elektrik. Jadi antara barang elektrik yang di repair waktu tu adalah vacuum. Vacuum yang mak mertua saya hantar. Vacuum tu kami punyalah. Isteri saya punya. Jadi hantar dekat situ. Minta lah berada tu bersihkan cuci. Jadi antara pesanan yang dia pesan pada mak mertua saya dan mak mertua saya cerita adalah dia kata kalau kata pakai barang elektrik ni jangan lupa buat maintenance, jangan lupa nak bersihkan. Kalau contoh kalau kita pakai vacuum ni, maksud maintenance tu kita nak kena pastikan habuk-habuk tu kita buang dalam keadaan yang bersih. Bila kita nak guna lagi, akan datang tu benda tu dah bersih. Cuma dalam kes ni saya nak tunjukkan saya baru cuci lah. Okay? Tapi biasanya saya dah cuci awal lah. Sama juga dengan kita nak charge bateri tu. Sebab vacuum yang saya pakai sekarang ni, walaupun dia cordless, bateri tu kalau charge tu lama baru dia nak full. Jadi saya nak kena buat awal lah. Okay, dah settle. Okay, dah settle. Okay. Nampak? Okay. Saya akan pasang balik. Saya akan pasang balik ke vacuum tadi. Yang part ni korang tak nampak lah. Sebab
biasanya saya akan mulakan dengan saya punya home office, bilik. Salah satu bilik dekat rumah saya ni yang saya jadikan sebagai office. Kalau saya work from home, saya akan gunakan bilik ini untuk bekerja. Sebab itulah saya panggil dia sebagai home office. Okay? Saya tak pastilah korang boleh dengar suara saya lagi ke tak. Tapi sekarang ni saya dah turn on saya punya vacuum. Saya pun ada noise cancellation dekat mikrofon ni. Saya harap korang masih boleh dengar lah. Biasanya saya nampak vacuum ataupun nak buang habuk-habuk dekat lantai ataupun kawasan sekitar rumah ni, bagi saya penting, terutama sekali kalau saya nak mop lantai lepas tu. Kalau saya nak mop lantai selepas tu, biasanya saya akan vacuum dulu. Sebab kalau saya tak vacuum dulu, tapi saya terus mop lantai tu, bagi saya dia macam tak produktif lah. Sebab banyak lagi habuk dekat lantai. Dan bila saya mop, maksudnya saya mop banyak habuk waktu tu. Sebab tu saya rasa tak produktif lah. Jadi kalau sebaik dia, saya akan vacuum dulu, bagi semua clear, cantik, clean. Barulah saya mop lantai. Biasanya macam tu lah. Kan? Saya pun percaya dan yakin korang yang tengok ni pun akan buat benda yang lebih kurang sama, walaupun tak serupa. Baik, antara perkara yang saya pastikan saya buat masa saya vacuum adalah, kalau saya ada kapet, ada sejadah, ada benda-benda yang menghalang saya untuk vacuum lantai secara terus, direct, jadi macam biasa lah, saya akan angkat dulu sejadah tu, saya akan angkat dulu kapet tu, pastikan yang vacuum tu dia mengenai permukaan lantai. Contoh nak cakap pasal lantai rumah saya sekarang ni, saya punya lantai ni lantai tile lah, ataupun tile bahasa Melayu apa? Jubin dia ada jubin tile. Jadi ada setengah orang dia pakai paket panggil paket. Ada orang rumah papan lah. Ada orang yang simen biasa, batu. Saya salah, tapi yang penting konsep dia sama je. Kalau saya ada benda-benda yang menghalang vacuum daripada vacuum lantai, pada permukaan lantai tu, saya akan angkat dulu. Dan pada masa yang sama, saya pun akan vacuum juga alas kaki ataupun kapet ataupun sejadah tadi. Sebab kalau macam saya punya perangai, saya kalau boleh, saya nak cover semua. Saya kalau boleh, biarlah nampak macam sempurna saya buat tu, walaupun tak sempurna kan. Saya kalau boleh dapat pastikan tak ada pun habuk yang tertinggal. Tak ada habuk tertinggal dekat bawah kapet, bawah alas kaki dan sebagainya. Ya, berapa lama saya nak habis vacuum? Dia bergantung. Kalau macam sekarang, saya rekod video ni, waktu ni anak-anak saya masih lagi dekat pengasuh, belum balik lagi. Belum balik lagi. Jadi nak bagi tahu yang saya sekarang ni kat rumah seorang-seorang. Jadi bila saya dah habis kerja lain dan sekarang saya nak vacuum, tak ada orang kacau saya. Tak ada orang kacau saya. Jadi saya punya tugasan untuk vacuum tu dia tak terganggu.
Bila tak terganggu tu, sepatutnya cepat siap. Kalau tak, anak-anak saya lah, kan? Dia nak tu lah, dia nak ni lah, kan? Nangis lah. Anak kecil lagi, biasalah. Tapi kalau anak dah besar, lain lah. Anak dah besar, dia dah faham, dia tak kacau kan? Dia pun buat hal sendiri. Tapi kalau macam anak-anak kecil lagi, bawah 5 tahun, faham-faham je lah. Tapi, saya tak jadikan tu sebagai alasan. Boleh je. Walaupun saya tak boleh nak buat direct, daripada awal sampai akhir tu, katalah saya makan masa setengah jam kan. Saya tak boleh nak siap semua dalam masa setengah jam. Tak apa. Saya akan buat by part. By part maksud dia, saya akan buat dulu bilik satu. Nanti, kalau anak saya dah tidur ke, dia tak kacau saya lagi, saya sambung lah. Tapi kalau anak saya tidur, biasanya saya tak adalah sambung vacuum kan. Terutama sekali yang kecil. Sebab dia tengah tidur kan. Saya tak nak ganggu dia lah dengan bunyi vacuum. Bunyi vacuum tu kuat. Okey. Jadi selain daripada tu, time-time kita vacuum, kebiasaannya lah. Apa yang saya biasa lakukan adalah, saya pun akan, alang-alang tu saya akan kemas sekali. Saya akan susun-susun balik. Pastikan barang-barang, peralatan dalam rumah tu dalam keadaan yang kemas, teratur. Dia simple lah bagi saya. Kalau rumah kita tu tersusun, teratur, saya nak vacuum kat balcony ni juga. Kalau kita punya rumah tu kemas, teratur, kita punya fikiran pun tak serabut. Betul tak? Mesti korang pun setuju kan? Saya percaya yakin korang pun setuju. Kalau rumah bersepah, serabut tu. Dah lah banyak benda nak fikir. Rumah pula serabut. Tak serabut hidup kau. Serabut. Okay? Dulu saya sejujur dia lah. Dulu saya boleh dikatakan malas gila nak kemar-kemar rumah ni. Sebab bagi saya dia buang masa. Dulu. Tapi sekarang bila saya fikir balik, saya ada matlamat. Matlamat dia saya nak rumah saya kemas, teratur. Jadi, sebelum saya suruh orang lain, saya minta rumah saya ke pergi vacuum ataupun mop lantai, saya nak kena buat dulu. Saya lah kena tunjukkan dulu saya boleh buat. Barulah kita tak ada rasa bersalah kalau nak minta bantuan orang lain nak buat. Nah, setuju tak? Betul tak? Barulah dapat slogan kepimpinan melalui teladan. Kalau tak macam mana? Macam mana? Kau fikirlah balik. Okay? Okay, tadi saya sebenarnya baru turn on saya punya kipas dekat ruang tamu ni. Tapi yelah, kalau kita vacuum, bagi saya tak ada masalah nak hidupkan kipas. Kecuali kalau kata kita punya habuk tu dia macam sampah yang berterbangan, macam bulu burung ke kan, ataupun kapas, yang tu mungkin kurang sesuai sebab benda tu akan berterbangan. Daripada kita nak kemas, semakin tak kemas jadinya. Okay. Yelah, penat memang penat lah. Tapi bila kita dah buat, dah settlekan semua, kita tengok rumah kita bersih kan, teratur, kita rasa happy lah lepas tu. Tapi lepas tu
Tak ramai orang yang nak tunggu lepas tu. Dia tahu nak kemas bersih je, tapi dia tak nak buat. Dia suruh orang lain buat. Banyak cantik. Kau banyak cantik, kau hidup macam tu. Ini cara saya tak paksa lah orang lain. Ini cara saya. Saya susah nak suruh orang lain. Kalau saya sendiri tak buat. Kalau saya dah buat, okey. Saya ada maruah. Saya ada keyakinan nak minta bantuan orang lain, suruh orang lain. Kalau saya sendiri pun tak boleh buat, biasanya saya tak suruh orang lain lah. Saya takkan suruh orang lain. Malu kot, segan. Kita tak buat, kita nak suruh orang lain. Kau siapa? Kau siapa? Ni kalau korang perasan, tak tahulah masuk video ke tak. Mainan anak saya ni dia biasa budak-budak main kan. Mana ada kemasnya. Dia memang hampir sepanjang masa akan terabur. Terabur, kita kemas balik. Kemudian anak main balik. Main balik, kalau tiba mood dia nak kemas, dia kemas. Kalau dia tak kemas lah. Jadi dia akan bersepah. Jadi kita nak kena terima hakikat benda tu normal. Normal untuk hidup bersama dengan kanak-kanak ni. Dengan anak-anak kecil. Itu normal. Kita nak kena terima dulu hakikat tu. Kalau kita tak boleh nak menerima hakikat, kita akan rasa stres. Tapi kalau kita boleh menerima hakikat ni memang macam itulah keadaan dia, kita tak stres. Penat oh. Saya nak minum sekejap lah. Boleh minum sekejap. Sekejap dulu. Saya nak minum air sejuk sekejap. Jadi korang tunggulah tengok video ni. Saya tak ke mana, saya minum air je. Air sejuk kat dalam teh sejuk. Air sejuk ni satu hal juga. Dia takkan ada air sejuk dalam peti ais dekat rumah saya ni kalau kita tak masukkan air dalam botol ni. Saya kat rumah saya tak ada mesin penapis air belum ada. Tak ada dapat lagi apa tu, petunjuk lah nak beli. Ya, kemudian kemudian kalau lapang ada duit lebih, saya beli lah. Kalau tak, saya tak beli. Sekejap lagi, lepas habis vacuum, saya nak bedal apa tu, karipap ni. Saya sambung balik. Jangan rehat lama sangat, dia jadi pemalas. Rehat kejap-kejap, okey. Dia kalau vacuum tu, ada setengah orang mungkin dia akan vacuum benda yang dia nampak je, benda yang bawah kapet apa semua tu dia bawah tak nampak, dia tak vacuum lah. Tapi seeloknya jangan buat macam tu. Kita nak rumah kita ni kalau boleh dia bersih setiap inci rumah. Jadi kena pastikan bawah-bawah meja TV, bawah-bawah meja makan pun kita vacuum. Apa susah, alihkan je lah kerusi tu sekejap. Jadi benda ni boleh masuk dalam. Apa susah? Tapi saya belum jawab lagi persoalan tadi kan, bahawa vacuum lantai ni, vacuum rumah ni susah. Saya tak jawab lagi persoalan. Nantilah last kali ni saya jawab. Bagi saya peluang untuk habiskan vacuum ni dulu.
Okay, pasal habuk dekat rumah. Habuk ni bagi saya dia datang dari bermacam-macam sumber. Dan satu benda yang saya pernah terbaca lah. Saya tak pastilah benda betul ke tak betul lah. Jadi satu benda yang saya pernah terbaca, salah satu sumber habuk ni adalah sebenarnya daripada manusia sendiri. Daripada kita sendiri lah, manusia. Kita pun sebenarnya menghasilkan habuk. Menghasilkan habuk. Itu apa yang saya baca lah. Kalau saya salah lah. Minta maaf. Tapi itu apa yang saya baca. Dan benda-benda lain macam biasalah, dia akan datang melalui angin, kan, di bawah angin. Dan macam-macam lagi lah yang biasa, kotoran-kotoran ni kan. Aduh. Baik. Macam saya beritahu tadi, saya pakai satu vacuum, cordless vacuum berjenama Samsung. Saya tak ingat dah saya beli tahun bila, tapi syukurlah dia masih lagi panjang umur sampai hari ni saya boleh pakai. Saya kalau cari barang-barang elektronik ni, saya kalau boleh, sama juga dengan contoh beli baju ke apa kan, saya kalau boleh saya akan cari yang boleh tahan lama, durability, dia durable lah, boleh tahan lama. Saya biasa buat apa ni, saya biasa bergurau, buat lawak dengan apa tu, salesman ke saleswoman tau dekat kedai. Saya cakap saya nak cari, contohlah saya nak beli baju kan, saya akan cakap dekat kak ada tak baju yang tahan lama, boleh tahan 100 tahun. Jadi kakak tu tahulah yang saya cerita tu tak logik, boleh tahan 100 tahun, tapi dia faham lah maksud saya tu. Tapi secara umum dia, orang kaitkan harga suatu barang dengan apa dia, dengan sama ada barang tu tahan lama ke tak. Itu ada betulnya juga, maksud dia orang yang buat produk atau servis tu, orang yang buat produk tu dia sanggup buat produk yang high quality dengan barang-barang komponen yang berkualiti, dan untuk cover balik kos-kos tu, maka dia akan jual dengan harga yang tinggi lah. Sebab itulah harga dia pun mahal. Jadi sebab itulah kita boleh katakan, kalau harga produk atau servis mahal, kebiasaannya dia tahan lama. Boleh tahan bak kata saya 100 tahun. Tapi tak semua pun macam tu. Ada setengah tu mungkin barang dia tu kualiti standard, kualiti biasa-biasa, standard. Tetapi dia boleh jual mahal sebab brand jenama, kan? Okey lah, simple. Contohlah dia ada sekeping t-shirt. Kosong. Kemudian material semua sama, ada dua lah satu A dengan B. Jadi t-shirt putih A tu, kita letakkan logo jenama X. Yang mana jenama X tu jenama baru, jenama yang tak dikenali, tak ada siapa pun tahu kecuali dia punya founder dia. Tapi yang baju B ataupun t-shirt B tu dia print dengan logo Puma, Adidas, LV ada kan? Dan lain-lain. Nampak tak?
Padahal material baju tu sama. Tapi the moment dia letak logo brand yang terkenal, maka secara automatiknya penjual tu boleh jual dengan harga yang tinggi. Tapi make sure benda tu benda yang legal lah. Janganlah kita ambil logo tu daripada internet, tampal, gunakan logo tu tanpa kebenaran daripada pengeluar logo tu. Jangan buat macam tu. Tak elok. Okay? Tapi biasanya lagi mahal barang elektrik tu, lagi tak lama. Tapi macam saya beritahu, tak semua. Tak semua. Okay. Kalau bawah sofa ni, dia challenging sikit. Biasanya saya tak masuk lah dalam, sebab vacuum ni pun tak boleh masuk sama dalam. Kan? Tu kelemahan dia lah. Jadi biasa yang masuk dalam tu biasanya batang mop. Batang mop masuk dalam tu. Masuk dalam sofa bawah ni. Cuma hari ni saya punya fokus adalah saya nak vacuum lantai saja. Sebab bateri tu sebenarnya dia, kalau rumah saya ni besar ni, tak besar macam ni. Dia satu bateri tu tahan untuk lantai je. Kalau saya nak vacuum sofa ataupun permukaan, contohlah rak buku, saya kena charge balik bateri tu. Dan saya akan buat fasa kedua, ketiga dan seterusnya. Okay? Macam ni pun dah mengah. Macam mana? Baik. Okay. Macam saya beritahu tadi, saya biasa akan vacuum satu rumah. Satu rumah maksudnya sampai ke dapur pun saya vacuum. Senang kata, sepatutnya tak ada 1 inci pun rumah saya ni yang saya tak vacuum. Saya akan vacuum. Saya akan sampai, saya akan vacuum. Biasa kalau kita perasan, dia kalau habuk-habuk biasa ni, selain daripada habuk-habuk ni, kadang-kadang ada rambut kita juga. Kadang-kadang rambut tu kan, rambut tersabut, dia pun akan bukan bergumpal, dia akan bersepah dekat lantai. Jadi itulah yang biasanya kita akan nampak. Biasanya kita akan nampak macam tu. Benda-benda yang saya rasa lah kebaikan ataupun kelebihan kalau kita vacuum lantai ni ataupun rumah kita ni secara umum dia adalah hidupan liar ataupun benda-benda binatang-binatang lah yang hidup dekat dalam rumah kita ni. Sekali hidup dengan kita, macam lipas, laba-laba, kita sebenarnya boleh hantar mesej kepada mereka semua bahawa ini adalah rumah kita. Walaupun kita ni coexist ataupun hidup bersama, tapi dia tak boleh nak bermaharajalela. Dia kena hormat kita lah sebagai tuan rumah. Sebab tu bila kita vacuum ni, senang kata laba-laba tu tak sempat nak buat dia punya sarang tu sampai rumah. Dia baru buat sikit, cukup lah untuk dia tinggal dengan anak-anak dia tinggal, dah. Kita dah datang vacuum. Sekejap lagi, dia baru nak sambung lagi, nak datang rumah dia. Jadi dia tak sempat lah nak meluaskan tanah jajahan dia. Itu baikkan lagi lah yang saya nampak ini. Saya pakai toilet, saya pakai vacuum
vacuum ni dengan yang AC kan, AC maksudnya kita kena plug, kita kena sambung plug tu dekat soket elektrik direct. Yang tu kebiasaannya lah, kuasa dia untuk menyedut tu sedutan itu dia tak sekuat kalau kita pakai yang pakai cord tu. Itu yang saya perasan lah, yang saya perasan macam tu. Okay. Jadi kalau siapa yang mungkin ada habuk-habuk yang degil kan, lebih baik pakai yang pakai plug, sebab dia lagi kuat sedutan ni, biasanya lagi kuat lah. Tapi kalau yang ni tak sekuat yang tu, dan kita nak kena tahu dia bateri dia pun bukanlah tahan lama. Kalau yang ni tak tahan lama tapi cukup lah untuk vacuum satu jalan, satu rumah kan. Jadi saya fikir itu je, saya dah habis dah vacuum satu rumah. Jadi nanti saya akan cas balik bateri dia, bateri satu je, cas balik bateri dia supaya saya boleh gunakan untuk vacuum kawasan lain pula. Jadi saya akan vacuum rak-rak buku saya, dan sofa ni juga saya akan vacuum. Okay. Jadi setakat tu dulu. Okay, setakat tu dulu perkongsian saya hari ni. Jadi saya harap ada manfaatnya. Oh ya, sebelum terlupa ni dah berapa minit sebenarnya saya rekod ni? Tengok balik. Ui, dah setengah jam, babe. Dah setengah jam. Okay lah. Tadi kan saya bagi tahu, kan saya timbulkan satu persoalan. Saya bagi tahu tadi yang vacuum rumah ni susah. Kan? Kalau korang tengok tajuk video ni pun, tema dia adalah vacuum rumah. Nak vacuum tu satu tugasan yang sangat-sangat susah. Jawapan saya boleh bagi adalah memang susah. Tak tipu, susah. Tapi sekejap makan dulu. Kerepap. Jemput makan. Sekejap, kita lalu. Dia vacuum. Nak vacuum ni memang satu kegiatan ataupun satu benda yang susah. Susah gila, babe. Sangat susah. Tetapi susah kepada orang-orang yang malas. Tapi kalau untuk orang yang rajin, bagi saya tak susah. Kalau orang yang rajin, kemudian dia ada sebab kenapa dia nak buat, bagi saya tak susah. Kalau contoh macam saya kan, macam saya beritahu tadi, saya nak rumah saya kemas, saya nak rumah saya bersih. Kalau boleh tak nak ada sekelumit, sekuman habuk pun saya nampak dengan mata kasar. Itu saya punya matlamat. Jadi kalau itu matlamat saya, dan saya nak merealisasikan matlamat saya tu, nak tak nak, saya kena vacuum. Jadi yang tadinya susah, bagi saya senang.
Nampak tak? Jadi itulah jawapan saya, itulah komen saya. Memang vacuum memang susah, tapi kepada orang yang malas. Tapi kepada orang yang rajin, itu satu perkara yang mudah, kacang. Okay? Jadi saya ingat itu je lah yang saya nak kongsi pada hari ni. Jadi saya sebenarnya pun takut juga kamera saya tu. Dia rekod tak boleh nak lama-lama. Saya takut dia kepanasan. Apa tu? Space storage dia masih ada, tapi saya takut panas. Jadi setakat tu je yang saya nak kongsi pada hari ni. Saya harap ada manfaat dia. Jumpa lagi pada video perkongsian akan datang. Terima kasih sebab menonton. Bye-bye.